Dendam kerana sering dipaksa dapat keputusan cemerlang disyaki punca pelajar bunuh ibu, abang. Polis menahan seorang pelajar tingkatan 5 selepas disyaki membunuh ibu dan abang sulungnya serta mencederakan adik bongsunya di kediaman mereka di Taman Rambai Mutiara, Bukit Rambai, awal pagi tadi. Dalam kejadian jam 5 pagi itu, mangsa yang juga ibu tunggal berusia 51 tahun serta anak lelaki berusia 21 tahun ditemui dengan beberapa kesan tikaman di ruang tamu rumah. Seorang lagi mangsa iaitu adik bongsu suspek berusia 13 tahun ditemui berlumuran darah di garaj rumah. Ketua Polis Melaka, Datuk Zulkhairi Mukhtar berkata mangsa wanita bekerja sebagai guru di Sekolah Jenis Kebangsaan Cina, SJKC, manakala anak sulungnya pelajar kolej di Melaka. Anak bongsu kini dirawat di Hospital Melaka. Siasatan awal mendapati motif kejadian dipercayai akibat tekanan perasaan dan dendam dialami suspek kerana sering dipaksa belajar untuk mendapatkan keputusan cemerlang. Zulkhairi berkata, suspek dipercayai menyerang ibunya dalam bilik tidur sebelum berlaku pergelutan apabila abang mangsa cuba menyelamatkan ibu mereka. Pergelutan itu menyebabkan kedua-dua mereka maut ditikam manakala suspek dikatakan telah mengarahkan adik bongsunya keluar daripada rumah. Namun remaja itu enggan berbuat demikian sebelum dia turut ditikam, katanya. Tambahnya, suspek dipercayai tidak mempunyai sebarang masalah dengan adik bongsunya dan telah meminta adik tersebut keluar dari rumah, namun mangsa enggan berbuat demikian sebelum suspek cuba membunuhnya. Mangsa bagaimanapun sempat melarikan diri dari rumah dalam keadaan berlumuran darah sebelum diselamatkan. Menurut beliau, suspek juga cuba menghapuskan bukti dengan membuang pakaian yang dipakai ke kawasan semak berhampiran, manakala pisau lipat yang dipercayai digunakan ditemui dalam beg sekolah suspek di garaj rumah.